je lah. Ni istana ke rumah? Alisha? Papa dah balik? Ni uncle mana pula Papa bawa balik ni? Uncle? Alisha. Hai. Ni, salam. Sekejap dulu. Salam, bos. Oh, perempuan rupanya. Mama baru ke? Mama? Alisha. Ni, perkenalkan. Sam. Kak Sam. Hai. Mulai hari ini, Kak Sam ni akan jadi babysitter Alisha. Oh, babysitter. Okeylah Alisha, Papa ada kerja. Nanti nak apa-apa minta dekat Kak Sam, okey? Kejap. Awak tak nak gerakkan? Saya nak pergi kerja. Anak awak? Awak babysit lah dia. Sebab tu saya hire awak kan? Tapi Jaga dia elok. Saya banyak kerja ni. awak... Ada Game Boy tak? Cacing, cacing. Nah, makan. Nasi goreng? Tak nak. Habis tu, Alisha nak makan apa? Nak spaghetti carbonara. Alah, Kak Sam tak pandai lah nak masak western-western ni. Bahan-bahan dia ada je. Kalau tak pandai, TikTok ada. ChatGPT pun ada. ChatGPT? Makan je lah nasi goreng tu. Tak baik tau. Pilih-pilih. Kak nasi tu nangis macam mana? Nak spaghetti. Fine. Akak order luar. Tak nak. Tak nak order luar. Nak yang homemade. Nak akak masak. Ada betul lah. Makan je lah. Sorry. Akak tak sengaja nak marah Alisha. Kalau akak nak Alicia maafkan, buat spaghetti. Kalau tak, Alisha nak buat apa? Alicia nak report dekat Papa. Biar akak kena buang kerja. Kena buang kerja? Panjang umur. Hai Alisha. Hai Papa. Alisha okey ke tu? Dah makan? Baru nak makan je ni. Tapi kan Papa, Alicia nak cakap sikit pasal babysitter ni. Suka!